Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel. Dalam video kali ini, saya nak kongsi dengan korang apa yang saya buat masa cuti tahun baru Cina baru-baru ni. Kebetulan masa tu cuti sekolah. Saya pun ambil peluang balik ke kampung. Lama juga tak berkumpul ramai-ramai macam ni. Yang bestnya, adik-adik saya semua pun cuti. Bila kami dah jumpa, memang susah nak duduk diam. Mesti ada je idea yang timbul entah dari mana. Selalunya idea tu datang spontan, tak rancang pun. Tapi peliknya, bila jadi macam tu lah selalunya yang paling menjadi. Yang bersabar tadi terlepas tadi. Bersabar biasanya yang terlepas. Dan kali ni pun sama. Okey, hari ni saya dengan, tengok tu belakang, dengan Apple dengan Ashraf kita orang nak pergi mancing, sebut mancing. Kita orang nak pergi mancing ikan terobol. Sekarang ni saya dekat Pedas Selancar, saya balik kampung. So kebetulan sekarang cuti Raya Chinese New Year. So Apple cuti, Ashraf bercuti. So kita orang berkomplot 3 orang nak mancing ikan terobol lepas tu kalau dapat ikan, kita orang akan masak lah kat tepi sungai, terus makan. Kita tengok apakah yang resepi yang akan saya masak bersama-sama dengan dia orang nanti. Let's go, enjoy the moment. Trip kali ni memang santai je. Semua pun last minute. Tak ada plan besar pun. Umpan pun tak sempat nak beli awal. Jadi sepanjang jalan nak ke sungai tu, kami tengok-tengok tepi jalan. Kalau ada buah sawit gugur, terus kami berhenti kutip. Kami pilih yang betul-betul masak je, yang lembut sikit bila dipicit. Yang tu biasanya paling cun sekali. Simple je sebenarnya, tapi benda kecil macam ni lah kadang-kadang bagi hasil yang lumayan. Kalau sawit tak elok, memang tak payah mimpi lah ikan nak jamah. Keras. Sampai je kat kawasan tu, kami parking motor bawah pokok sawit. Lepas tu, kena redah hutan sikit. Tak jauh mana pun, tapi cukuplah untuk rasa seperti masuk dalam dunia yang lain. Bila jalan dalam hutan macam tu, hati rasa tenang je. Bunyi daun, bunyi angin, bunyi unggas kecil, semua tu lain macam pergi dia. Ada orang cakap orang yang berdarah B dia yang boleh rasa macam tu. Betul ke? Bila sampai je tebing, terus rasa puas. Sungai ni tak adalah besar mana, tapi cukuplah buat hati rasa tenang. Keadaan air macam ni memang sesuai sekali untuk mancing ikan terobol ni. Kami tak cakap banyak, terus ambil tempat masing-masing. Saya turun ke bawah tebing. Depan saya ni ada tunggul kayu yang hampir tenggelam. Biasanya tempat macam ni lah memang menjadi sarang ikan. Oh yes. Terobol pertama Mat. Tapi tak besar sangat lah. Alhamdulillah, ikan terobol yang pertama. Cukup lah. Yang ikan terobol. Oi, apa pun dapat. Ikan terobol putih. Terobol. Oh. Okey. Itu dia. Ada barang. Nampak Mat? Oh, nampak. Oh,
Tadi senyap lah, tak dapat lagi. Oh, okey, sekarang kita orang pindah dekat pot yang kedua. Pot yang pertama tadi tak ada ikan. Ni kita singgah pot yang kedua. Kita nak letak ikan. Serap kat situ. Ipul kat ujung sana. Tengok pada pot yang macam cantik ni, memang best. Terbaik punya pot. Ikan tak tahu lagi adakah tak ada. Kita cuba. Balak saja melintang. Oi, Ful. Oi. Kasar terubul. Merah pipi dia, Mat. Daripada jauh ni tak nampak ah. Sekejap lagi kita tengok asal punya hasil. Oi. Sampai sedap menarik. Memang injuk tu kan. Lepas dah lah. Tu dia. Alhamdulillah terbol Ini sahabat-sahabat sekalian. Ni caranya kita cangkuk tekai. Umpan dia kecil je. Memang kecil umpan. Boleh lagi. Alhamdulillah. Sini dah try. Lepas beberapa ekor naik, saya perasan satu benda. Spesies utama yang kami target dari awal macam tak berapa nak bagi respon hari tu. Umpan dah hulur elok-elok, spot dah cuba beberapa kali tapi tetap sunyi. Jadi saya buat keputusan, saya nak tukar game plan. Kalau yang tu tak nak makan, saya nak cari yang sudi makan. Kali ni saya nak cuba mancing ikan seluang. Senang betul mancing. Buat lauk apa? Bukan susah pun kat sini ni. Tengok sedap je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampak? Dah macam-macam puyuh lah laju dia. Apa jatuh? Kat sini memang banyak betul ikan seluang. Pantang umpan jatuh ke permukaan air mesti kena sambar. Saiz pun boleh tahan juga. Ikan seluang ni kalau digoreng garing memang padu. Lebih-lebih lagi kalau dapat cecah dengan sambal belacan. Dapat makan ni, Mat. Saya dah pindah ke tempat baru. Tadi ke ujung sana, ke kayu tu. Sekarang ni saya dah duduk sini. Masih lagi saya memburu ikan seluang. Tempat baru ni biasanya mudah nak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Oh, tengah makan ni kan? Betul. Ikan seluang ni
Kita pindah tempat baru je, dia terus makan. Dah dapat 2-3 ekor, dia culas. Dia pun diam, senyap. Ikan ni kalau goreng garing-garing sahabat dia punya pergi macam cicah pula dengan sambal belacan ke, ayam asam ke, masih sedap. Tapi syarat dia kena garing. Tahu letak tu makan je. Memang best. Tu dia. Untuk setakat ni saya dah mancing dalam setengah jam. Tengok, setengah jam mancing dah banyak macam ni. Ni dia, banyak tak? Banyak. Okey, saya nak sambung lagi. Air ni ikan terobol daripada Apple 1, 2, 3, 4. Yang ini asap punya. Banyak ke asap dapat. Saya pun boleh tahan. Saiz 2, 4, 6, 8 ekor asap ni. Mantap mat. Ini saya punya ini ikan seluang tu dia. Terobol ada kot 4 ekor. 2 terobol, yang lain semua seluang. Seluang memang banyak kaunya banyak. Seluang ada kot 40 ekor, 50 ekor. Tu ikan seluang. Goreng sedap ni. Okey. Nak pergi sambung mancing sambil masak Ahmad Cantik. Cantik. Let's go. Alhamdulillah, walaupun agak mencabar hari ni, tapi ada juga rezeki untuk dijadikan lauk. Tak banyak tapi cukup. Sekarang tiba masanya untuk sediakan hidangan. Sambil saya uruskan apa yang patut dekat sini, Apple dan Ashraf sambung memancing. Manalah tahu ada lagi yang sudi makan umpan. Kalau ada lebih, bolehlah bawa balik. Rezeki jangan ditolak. Hari ni kita orang plan saya nak panggang ikan. Ikan dah siap ready dah ni. Dah ready untuk dipanggang. Tapi tiba-tiba hujan ni. Hujan man. Macam mana kita ni? Sedap weh kalau dapat panggang ikan ni. Tapi cuaca hujan pula dah. Aduh, dah ready dah. Panggang dah tak? Asyik jadi macam mana pun. Tapi hujan sungguh ni. Sana ujung sana putih. Ayah. Nak buat bumbung, apa yang bumbung? Tak jadi kan ni. Itulah, pasrah je lah ya. Pasrah, masa lagi memancing. Saya akan siapkan makanan lah untuk diorang. Alright. Yes. Api dah hidup. Tinggal jadikan bara je. Lepas tu baru saya start panggang ikan. Tu dia. Suasana dekat tepi sungai dan bawah pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Oh ya, api dia menyala-nyala api. Nyala. Wah, ni sebenarnya zon penampas sungai ni. Di sini, di sebelah sini lah ada kelapa sawit. So ni ada bahagian yang hutan lah sepatutnya. Tak boleh kacau, tak boleh buat apa-apa tanaman. Dan ini adalah sungai. Zon penampas sungai.
Bila ikan dah masak, bau dia sangat membangkitkan selera. Semua perut pun terus jadi lapar. Kami pun duduk di tepi sungai, santai, sambil makan, sambil berbual tentang trip kami hari ni. Kalau korang nak dengar apa yang kami bualkan, okey je. Saya tak cut dan saya tak letak pun bunyi muzik. Cuba dengar je perbualan kami dengan bunyi burung yang sama sibuk berbunyi di sekeliling. Kita dah siap bawa kicap lagi ni. Tak jumpa sayur pocok baku ke? Kalau jumpa sayur pocok baku. Tak ada apalah. Kering sangat. Apa? Tanah kering sangat. Tanah kering, panas. Tu ikan kita, Ahmad. Siap dah ikan tu, berangkat dah. Lama dah tu. Kering sangat tak sok kan. Pemat. Apa? Oh dia. Oi. Mesti rasa ikan terobol ni. Ada apa sup batang ni? Ada. Ha? Muhammad apa sup batang? Ya. Ni semua terobol banyak terobol hari ni menitik mat. Dia punya lemak dia. Padu. Buka dia punya tu. Dia punya apa nama? Ikatan dia tu. Oh. Masuk daun. Boleh? Lepas tu ikan tu letak atas ni tak apa nanti kan? Aku okey je letak satu. Korang tak tahu lah. Kau dah biasa pakai kat hotel. Letak ya? Letak je. Ataupun kakak terus. Kakak terus. Ikan tu letak je macam tu. Kau pegang ni. Ambil ni lah. Ambil je. Ambil lah. Pilih lah mana. Pilih lah mana suka. Yang mana anda suka. Oh itu dia. Cacapan. Tapi dia punya cili aku tak picit-picit pun. Picit lah. Picit. Takut dia tumpah. Kita letak atas daun. Mana sama. Oi, aku ke abang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Okey, tibalah waktunya untuk kita orang makan. Ni Apple. Hari ni kita orang berkomplot 3 orang hari ni. Apple, Ashraf, Atan. Tu dia lauk kita orang simple je. Memang ikan bakar. Kita cicahkan dengan kicap. Ikan baru dapat pula kan. Juicy tak? Ke dah kering dah? Belum lagi juicy, masih juicy. Masih juicy ini Aiman marah ni kalau tengok ni. Aiman suka ni. Tapi kita tak ada kuah. Aku okey tak ada kuah sebab aku ada kuah ni. Malah hari ni. Kuah dia ITO. Siapa yang sama dengan saya tu komen sikit. Siapa dia suka makan kuah ITO. Kita orang 3 beradik memang kuah ITO. Nasi goreng ke apa kan? Nasi goreng padu kalau kena dengan TO. Tu dia. Mantap. Ikan baru panggang. Panas. Sedap. Sedap mana? Sedap. Dia punya tu kan, kulit dia manis kan? Mana-mana gitu kan? Dia berlemak dia tak cukup besar lagi ni. Kalau besar lagi dapat ni. Yang bersobah tadi terlepas tadi. Lepas bersabar biasanya memang terlepas. Ipul tak cakap Ipul lapar tu. Tadi ada tambah lagi pun? Tadi ada tambah ikan lagi? Bawa pindah situ terus nak makan. Ya. Mana ni lepas aku start duduk berapa ekor kat situ? 4 ekor 4 ekor tu ya? Terlepas 3 ekor. Lepas 3 ekor? 3 ekor tu dia masuk kat nasi aku. Ngam je. Rancak. Kau dapat 3 ekor? 3 ekor. Di situ? Oh. Dia masuk kat aku. Ada lagi tu. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Item tu. Dia. Ni ya. Isi dia terbol ni, tulang dia memang sangat banyak. Tapi isi dia lah manis betul. Cuma dia tak adalah sebanyak macam ikan apa terubuk lah. Terubuk tak macam ni. Terubuk lagi padu tulang dia. Yang ni tulang dia masih boleh asing lah. Makan lu. Ni tak pecahkan cili dia. Betul lampam dengan dia banyak lampam lagi kan. Lampam kalau besar dia lampam kena besar. Lampam saya ni kecil gini. Betul tak? Cili aku makan gitu. Ya. Kau pernah makan? Asal makan gitu je cili. Punya kalau suka punya makan benda-benda. Kan sakit perut kan? Perut dah ni dah berapa operate.
sedap mana Ya. Sedap tu. Dia panggang tak buang kuk, tak buang sisik. Dia baru isi dia tak apa, tak kering. Aiman marah ni. Aiman marahnya tu. Aiman memang marah. Dia suka sangat ni. Boleh dapat sebesar lagi. Itu dapat mana tu bos? Apa Sungai ya. Ke tepi sungai. Dia tak ada dah laut tu padu sangat, tapi suasana nambah nasi tengok tu. Kuah ITO je. Nambah juga lah. Ikan ada banyak. Terpanggang naik ekor dia panggang. Kamu kat mana? Balik rumah kenyang dah. Pedas kan sili ni ya? Gigit jeli ni memang rasa. Rasa sini dah. Desing rasa telinga. Mantap ni dah. Tengok sedap. Jadi mana? Jadi. Barang jadi ni. Pulang. Boleh ni. Okey, tu dia. Ini hasil ipol yang tambah tadi. Ni ikan saya tadi ikan seluar banyak sangat, memang banyak betul ni. Ada 50 ekor rasanya. Ni asap yang tambah tadi. Boleh tahan. Ni semua ikan terobos sahabat-sahabat Okey. Ipol, asap kenyang Kenyang. Alhamdulillah. Ikut kita balik. Alhamdulillah, apa yang sungai bagi kami nikmati bersama-sama. Ikan yang lebih tu saya buat pekasam. Cara dia pun tak adalah susah sangat. Bersihkan ikan, gaul dengan garam dan sedikit bahan lain. Lepas tu simpan elok-elok. Nanti bila dah cukup masa, bolehlah goreng. Rasa dia memang lain macam. Lebih-lebih lagi kalau makan dalam bulan puasa. Begitulah cerita trip kami untuk kali ini. Bermula dengan idea spontan, turun sungai tanpa banyak persediaan. Akhirnya, tetap ada rezeki yang boleh dikongsi bersama. Terima kasih sebab ikut perjalanan kami dari awal sampai habis. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa support channel kecil saya ni. Jumpa lagi dalam trip yang akan datang, InsyaAllah.